Memang baloi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak tunjuk buah Blackton Johor. Okay, bawah dia lebih kurang sama macam mirip D13. Duri pun macam D13 sikit, berlemban tapi agak panjang. Okay, lebih dah ke arah macam Musang King sikit. Okay, tapi nak kenal dia, color dia, color kulit dia macam ni. Dia macam karat-karat sikit, macam tembaga sikit. Nampak? Sebab apa dipanggil Blackton Johor? Okey, jom kita tengok isi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kecil je lah. Okey. Besar ni kita boleh jual. Sebab tak banyak ni. Dapat tak banyak. Nampak? Blackton Johor. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Oh, subhanallah, cantik. Nah, Blackton Johor. Okay, like, follow and share. Durian Shot Yomi, tak payah boleh tukar, tak cukup 100 ringgit. Assalamualaikum, bye bye. Nampak ni, kita ambil ni. Biji gesit. Nampak ni biji gesit. Ketul yang tepi tadi, biji gesit. Ni pun nampak biji gesit. Nama ni. Memang baloi. Ini kita dapat 3 biji. Tak banyak, 3 biji je. Okay. Betul lah, biji kasih. Okay, Assalamualaikum, bye bye.